biar dia berkawan. Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Selamat kembali ke Biar Jadi Channel. Pagi ini aku nak masak udang galah. Pagi ini aku nak masak udang galah. Aku ingat aku nak buat kari lah. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk macam mana cara nak bersihkan udang galah yang terbaik. Aku ada udang galah dah. Semalam aku memancing dekat kolam, adalah sikit dapat. Jadi hari ini aku nak masak untuk lauk tengah hari. Anak-anak suka udang galah, jadi kita kena rajin cari. Oke guys, ini dah hasil aku semalam. Tapi tak semua aku punya lah, ada kawan pun ada juga nih. Jadi aku nak masak kari lah. Aku ada bawang putih, bunga cengkeh dengan nih kayu manis. Aku tak ada serbuk kari lain. Aku ada kari ikan dah. Boleh lah. Daun kari macam biasa. Dekat belakang aku kebun serumpun pinggiran rumah aku ni. Tinggi melampai. Ada bawang bakong. Ni bawang bakong nama dia. Bawang bakong di Temajok Nun. Lepas tu aku ada tomato sikit. Jadi aku nak masukkan dah. Nanti tercampur gaul. Masak, makan. Okay guys, sebelum tu aku nak bersihkan udang ni dulu. Terpotong kepala ada ni terus. Tengok. Lepas tu dalam dia ni terbersihkan sampai habis. Tuh. Ini bukan ni. Ini perut dia ni. Otak-otak dia ni. Buang. Kulit dia ni pun buang. Ini ni. Bersihkan betul-betul. Tapi paling bagus guna air yang mengalir lah. Ini insang dia kena buang kat ni. Korek apa yang ada. Lagi boleh buang, kita buang. Ekor dia terpotong. Ni dia punya pedal ni pun potong. Jadi kalau udang galah kan, udang galah dia punya saluran hitam tu benda ni. Dia dekat sini selalu dah. Kat bawah ni. Ni macam tak ada. Dia ada warna hitam tu. Ini pun tak ada. Kalau udang laut biasa ada di atas ni. Kalau udang galah dia ada bawah ni. Tadi aku dah buang sikit. Okay guys, kita on terus. Banyak ni je udangnya guys. Jadilah. Kita masuk minyak dulu guys. Kita bagi masak dia punya kari dulu. Bawang bakong. Kita bagi lembut bawang bakong dulu. Ini bawang bakong nama dia. Bawang putih. Ini pula. Oke guys, bawang itu udah lembut. Masuk daun kari.
Masukkan kuri. Padu. Wah, sedap baunya. Udah lah, udang banyak nih ya guys. Oke guys, udang aku sikit, jadi aku jumpa ikan nih, dia single, hidup single. Jadi aku campur dia dengan udang, biar dia berkawan. Oke guys, kita dah masuk garam dan micin. Masukkan udang dulu. Oke guys, aku malah nak tunggu lama. Jadi aku satukan semua. Ikan single aku pun dah masuk. Sian dah hidup single. Jadi campurlah dia dengan udang galah, biar ada bersatu di dalam satu kuali ini. Tadi aku dah rasa sedap. Sebab aku je yang rasa, kau orang tak rasa, kau orang tengok je. Oke guys, kita tunggu sampai dia masak dan nanti kita makan. Oke guys, mudah aku punya kerja hari ini. Campur, baling sana baling sini, siap. So guys, kita jumpa di video selanjutnya. Tak tahu apa lagi aku nak masak, kita tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Salam sayang buat semua. Bye-bye.